Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini, jom kita bincang tentang adab berpakaian dalam Islam. Sebenarnya, ia bukan soal fashion atau apa yang kita pakai tahu, tapi ada satu seni dan makna yang jauh lebih mendalam di sebaliknya. Okey, untuk faham semua ni, ada 3 falsafah utama macam mutiara kata yang menjadi kerangka amalan ni. Yang pertama, bunyinya sangat mudah. Kanan dulu, baru kiri. Ya, semudah itu. Mulakan dengan anggota badan sebelah kanan. Perbuatan kecil macam ni sebenarnya melatih kita untuk sentiasa sedar dan berniat dalam setiap perkara yang kita lakukan setiap hari. Yang kedua ni, tutup bukan sekadar balun. Apa beza dia kan? Ini yang menarik. Ia bukan setakat nak pastikan kulit tak nampak. Tapi lebih dari itu, ia tentang cara kita berpakaian yang sopan, yang tak ketat sampai menampakkan bentuk badan dan tak jarang. Tujuannya adalah untuk menjaga maruah dan kehormatan diri. Dan mutiara kata yang ketiga, inilah kemuncaknya. Pakai untuk ibadah, bukan untuk menunjuk-nunjuk. Mendalam maksudnya. Ini tentang niat. Falsafah ni mengajak kita ubah satu rutin harian, iaitu memakai baju, menjadi satu bentuk ibadah. Fokus kita bukan lagi pada penampilan luaran semata-mata, tapi pada niat dalaman kita. Jadi, bila kita dah pegang 3 falsafah tadi, jom kita selami konsep yang menjadi tulang belakang kepada semua peraturan ini. Istilahnya ialah aurat. Mungkin ramai dah biasa dengar kan? Jadi, apa sebenarnya aurat ni? Secara ringkasnya, ia merujuk kepada bahagian-bahagian badan yang wajib ditutup mengikut hukum syarak. Inilah konsep asas dalam memahami soal privasi dan kesopanan dalam Islam. Dan bila kita sebut wajib, ia memang satu kewajipan. Maksudnya, ia bukan pilihan, tapi satu tuntutan agama yang perlu dipatuhi oleh setiap Muslim, tak kira lelaki ataupun perempuan. Okey, jadi macam mana nak amalkan? Batasannya berbeza ya. Untuk lelaki, kawasan aurat yang ditetapkan adalah dari bahagian pusat hingga ke lutut. Manakala bagi wanita pula, ia meliputi seluruh badan, dengan pengecualian di bahagian muka dan kedua-dua tapak tangan. Persoalannya, dari mana datangnya semua panduan ini? Jawapannya, sudah tentu datang terus daripada sumber utama kita, iaitu Kitab Suci Al-Quran. Salah satu dalil utamanya boleh kita lihat dalam Surah An-Nur, ayat 31. Petikan ayat ini secara jelas memberi arahan terutamanya kepada wanita untuk tidak mendedahkan perhiasan mereka dan melabuhkan tudung hingga menutupi bahagian dada. Ayat ini menjadi asas yang sangat kukuh tentang prinsip kesopanan dalam berpakaian. Baiklah, kita dah faham konsep dan dalilnya. Sekarang, macam mana kita nak jadikan ia amalan harian yang bukan saja betul dari segi hukum, tapi juga dapat ganjaran pahala? Di sinilah datangnya peranan adab atau etika berpakaian. Ada 5 langkah adab yang boleh kita ikut untuk sempurnakan amalan ni. Pertama, pastikan aurat ditutup dengan sempurna. Ingat, pakaian tak ketat dan tak jarang. Kedua, ikut sunnah Nabi, mulakan dari sebelah kanan. Ketiga, ada doa khusus yang kita baca, sekejap lagi kita tengok. Keempat, yang ni pun penting, pastikan pakaian sentiasa bersih dan kemas. Dan yang kelima, elakkan memakai pakaian yang menyerupai jantina berlawanan. Nampak tak? Setiap langkah ni sebenarnya membantu kita untuk memasang niat yang betul. Tadi kita ada sebut tentang doa kan? Langkah yang ketiga tu, jom kita lihat lebih dekat doa yang dibaca dan apa sebenarnya makna yang tersirat di sebaliknya. Sebelum kita pakai baju, inilah doanya. Pendek dan mudah je nak hafal, tapi doa yang ringkas inilah yang menjadi sentuhan terakhir untuk meletakkan niat kita pada landasan yang betul. Dan maksudnya, Masya Allah sangat indah. Dengan nama Allah, Ya Allah, aku mohon padamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang ada padanya. Maksudnya kita bukan setakat minta kebaikan daripada kain tu, tapi kita mohon agar tujuan kita pakai baju tu pun membawa kepada kebaikan. Luar biasa kan? Jadi, apa yang boleh kita ambil dari perkongsian hari ini bukan sekadar tentang kod pakaian, tapi ia adalah satu peringatan besar tentang pentingnya niat. Ini membawa kita kepada satu soalan untuk kita sama-sama renungkan. Selain daripada cara berpakaian, macam mana lagi agaknya kita boleh terapkan kesedaran dan niat yang baik dalam rutin-rutin harian kita yang lain? Cuba kita fikir-fikirkan.